Hai kawan-kawan, dalam dunia remaja hari ini, cabaran dalam membentuk disiplin dan akhlak diri semakin besar. Pengaruh media sosial, sikap sambil lewa dan kurangnya rasa tanggungjawab dalam diri sedikit demi sedikit menghakis nilai dalam diri generasi muda. Namun, masih ada tempat yang mendidik kami tentang erti disiplin, hormat dan kepikiran. Persoalannya, bagaimana cara Cadet Pandu Puteri untuk membentuk disiplin dan akhlak dalam diri pelajar? Jadi, kami akan tunjukkan beberapa cara Cadet Pandu Puteri untuk membentuk disiplin dan akhlak dalam diri. Awalnya korang datang. Meeting pukul 8 tapi 7.30 dah sampai. Kita orang dah sampai dari pukul 7.30 tadi. Okeylah, jom meeting. Jom. Disiplin bermula dengan perkara yang paling sederhana iaitu menghargai masa. Dalam Cadet Pandu Puteri, kami dilatih untuk hadir lebih awal dan bersedia sebelum aktiviti bermula. Betul tak kawan-kawan? Betul. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya telang tempat ini? Boleh Husna. Terima kasih Husna. Kotak ni nak hantar ke mana? Boleh bawa ke sana Husna. Buntutnya saya nak jawab soalan matematik ni. Alah, susahnya. Oh, soalannya senang je. X letak bahagian kanan, dia jadi negatif. Lepas tu kira masing betul. Cuba kira. Okey baik, terima kasih kakak. Akhlak yang baik bermula dengan rasa hormat. Hormat kepada guru yang mendidik kita, hormat kepada ibu bapa yang membesarkan kita dan rakan-rakan di sekeliling kita. Dalam Cadet Pandu Puteri, kami diterapkan dengan nilai sopan santun, berbudi bahasa dan sikap saling membantu tanpa mengira latar belakang. Hai, wah, rajinnya kamu. Terima kasih. Kita orang memang setiap minggu membersihkan makmal, bekerjasama supaya makmal bersih. Cikgu pun dapat mengajar dengan selesa dan baik. Barulah murid belajar dengan selesa. Bagusnya, semangat bekerjasama bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan sesama ahli, tetapi dapat membentuk nilai toleransi, empati dan tanggungjawab terhadap orang lain. Di sinilah kami belajar bahawa kekuatan sebenar bukan terletak pada individu, tetapi pada perpaduan sesebuah pasukan. Sofia, tak boleh buang sampah mata-rata. Buanglah kat tempat sepatutnya macam sampah kita semula ni. Ayolah kak, terima kasih. Sama-sama. Disiplin dan akhlak yang baik bukan sekadar melalui kata-kata tetapi melalui tindakan yang dilakukan pada setiap hari, iaitu contoh yang baik. Cadet Pandu Puteri bukan sekadar pasukan berreport. Ia merupakan tempat kami belajar tentang kehidupan, tanggungjawab dan nilai kemanusiaan. Betul. Setiap pengalaman yang dilalui membentuk kami menjadi individu yang lebih berdisiplin, berkeyakinan dan berakhlak mulia. Ini kerana generasi yang hebat bukan hanya dinilai melalui kecerdasan minda, Tetapi melalui keindahan akhlaknya. Demi melahirkan pemimpin masa hadapan yang lebih berkualiti. Yeay!